Ada akaun Bank Rakyat. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Borak-Borak Setaja edisi khas Ramadan bersama saya Nurdian Kaisara. Hari ini kami amat berbesar hati kerana dapat menjemput seorang tetamu istimewa iaitu Yang Mulia Raja Roslinda binti Raja Ishak, Pengurus Bank Rakyat Cawangan Senawang yang turut bersama kami dalam majlis Khatam Al-Quran dan penutup Ihya Ramadan tahun 2026. Terima kasih Yang Mulia kerana sudi bersama kami pada hari ini. Baiklah, Yang Mulia, apakah peranan Bank Rakyat kepada komuniti, terutamanya dalam menyokong pendidikan murid-murid dan sekolah? Okay. Bank Rakyat memainkan peranan yang cukup besar dalam komuniti sebab Bank Rakyat kita mempunyai Yayasan Bank Rakyat yang kita tubuhkan khas untuk bidang pendidikan. Okey, jadi Yayasan Bank Rakyat juga dia mengeluarkan pinjaman boleh ubah kepada pelajar-pelajar lepasan SPM yang memasuki universiti, tempatan ataupun luar negara. Okey, jadi ini salah satu di mana sumbangan besar Bank Rakyat kepada pelajar-pelajar dalam sistem pendidikan. Okey, jadi pinjaman boleh ubah ni boleh ditukarkan kepada beasiswa sekiranya pelajar-pelajar mencapai tahap prestasi yang cukup baik dalam pendidikan. Adakah pihak sekolah boleh menjalinkan kerjasama dengan Bank Rakyat pada masa yang akan datang? Dan apakah bentuk program atau aktiviti yang boleh dijalankan bersama pihak sekolah? Memang boleh. Sepanjang sekarang ni pun Bank Rakyat pun dah lebih 70 tahun berada di bidang perbankan. Jadi memang banyak Bank Rakyat menganjurkan program-program khas kepada bidang pendidikan yang mana antaranya kita juga mengadakan tuition rakyat khas untuk pelajar-pelajar. Kita juga mengadakan ceramah-ceramah dengan kita memanggil motivator-motivator yang terkenal khususnya untuk memberi impak yang besar dalam bidang pendidikan kepada pelajar-pelajar. Selain pada itu juga kita juga mengadakan zakat-zakat yang khusus kita beri kepada asnaf-asnaf pelajar-pelajar yang kurang kemampuan. Jadi banyak lagi yang Bank Rakyat boleh buat di samping program-program yang kita telah anjurkan sebelum-sebelum ini. Okey, baik. Soalan saya seterusnya, apakah nasihat Yang Mulia kepada murid-murid tentang kepentingan menabung sejak dari kecil? Okey, jadi kita faham menabung tu memang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab tu Bank Rakyat sangat-sangat menekankan menabung daripada kecil. Kita tak nak bila dah besar, umur dah 20 tahun atau 25 tahun dah habis universiti baru nak menabung. Itu macam dah terlambat. Jadi daripada mula, daripada umur lahir je dah boleh buka akaun dengan Bank Rakyat. Jadi bila dah menabung dengan Bank Rakyat tu, kita akan adakan macam-macam program lah. Yang mana kita ada program Nuri bersama Nuri kan, maskot Nuri. Yang mana saya pasti adik-adik semua suka maskot Nuri tu, burung Nuri. Dah menabung ke dengan Bank Rakyat? Dah. Ada akaun Bank Rakyat. Alhamdulillah. Okay. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Raja Roslinda binti Raja Ishak daripada Bank Rakyat Cawangan Senawang kerana sudi berkongsi pandangan dan nasihat yang sangat bermanfaat bersama kami. Terima kasih juga diucapkan atas semua jalinan kerjasama yang telah dibuat bersama dengan Setaja. Baiklah, semoga perkongsian ini memberi inspirasi kepada murid-murid untuk terus berusaha dalam pelajaran dan juga belajar mengurus kewangan dengan baik. Saya, Nurdian Kaisara, ingin mengucapkan terima kasih kerana bersama kami dalam podcast Borak-Borak Setaja. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bye. Terima kasih.